Apa khabar semua? Kalau anda pernah cuba buat konten tapi tak menjadi konten tu, maka sebenarnya bukanlah anda tu yang tak reti buat konten, tapi sebab tak ada siapa guide anda macam mana nak buat konten yang proper. Jadi sebagai seorang yang dah buat konten selama 6 tahun dan dah publish hampir 1000 video, jom saya explain dekat anda 5 tips macam mana nak buat konten yang berjaya. Okey? Jom kita tengok. Sebenarnya memang ramai dah yang nak cuba buat konten sebab yang paling utama adalah untuk mencari punca pendapatan. Tapi tak kurang juga yang buat konten tu hanya untuk berkongsi dia punya minat dia dan nak mencari orang yang mungkin hobi serupa sama dengan dia. Dan ada juga yang buat konten ni untuk macam release daripada dia punya pekerjaan. Kadang-kadang stres buat kerja kan, buat konten dapat release sikit stres tu. Saya sendiri sebenarnya buat konten asalnya hanya untuk berkongsi saja apa yang saya minat. Yang saya minat adalah dalam bidang automotif. Sebab saya belajar bidang automotif ni sampai peringkat PhD. Jadi saya nak kongsikan knowledge yang saya ada ni kepada masyarakat. Tapi lama kelamaan benda ni dia evolve menjadi satu bisnes yang proper pula. Jadi sebab tu sekarang ni saya nak share pula tips-tips yang saya gunakan semasa saya mula-mula buat konten dulu dan diharapkan benda ni akan membantu anda menghasilkan konten yang baik. Okey, jom kita tengok tips yang pertama. Okey, jadi tips yang pertama untuk buat konten ni ialah anda mesti ada idea yang baik. Idea ni merujuk kepada mungkin something yang anda fikirkan secara random. Itu pun boleh jadi idea. Tapi idea juga boleh bersifat lebih intentional. Maksudnya anda dah tahu anda nak cakap tu dalam bidang apa, maka anda mula cari idea dekat Twitter ke daripada thread-thread orang, ataupun anda mencari idea dekat news ke, ataupun anda mencari idea dalam majalah. Kalau anda nak tahu, idea-idea video-video saya banyak saya jumpa dalam majalah. Cuma tipsnya adalah anda perlu mengubah mindset anda daripada consumer kepada creator. Semasa kita consume benda-benda dekat Instagram ke, dekat Shorts ke, dekat Reels ke, maka masa itulah sambil-sambil kita tengok video tu, kita kena fikir juga macam mana nak buat konten macam orang ni. Apa teknik lighting dia, apa yang dia cakapkan, macam mana dia mulakan video dia, apa isi-isi kandungan dia. Jadi itu yang dinamakan shift daripada consumer kepada creator. Dan untuk mendapatkan idea yang baik ni, saya cadangkan anda mula daripada dua tempat. Pertama adalah tempat kerja anda. Anda buat kerja sebagai apa? Contoh katakan anda buat kerja sebagai HR manager dekat mana-mana company. Of course, dengan kedudukan anda sebagai HR manager tu, anda tahu resume mana yang elok, resume mana yang tak elok. Jadi anda boleh buat konten macam mana nak buat resume yang baik. Konten ni takkan mendatangkan masalah kepada anda dekat tempat kerja sebab bukanlah benda ini satu benda yang rahsia. Dan benda ni juga akan bermanfaat kepada ramai orang yang tonton video anda. Dan disebabkan anda adalah HR manager, memang anda layak pun bercakap pasal benda ni. Jadi tak ada masalah credibility. Jadi yang pertama, idea tu datang dari tempat kerja. Yang kedua adalah idea tu boleh juga datang daripada hobi anda. Kalaulah kata anda minat memancing, suka masuk hutan pergi memancing, anda boleh je buat video tentang tips-tips macam mana nak masuk hutan, tips-tips macam mana nak mencari arah di dalam hutan. Jadi benda ni sangat menarik dan saya rasa orang yang ada hobi sama macam anda sangat berminat dengan video-video yang macam ni. Kenapa saya mulakan daripada tempat kerja dan juga hobi adalah sebab dua benda ni memang kita selalu buat. Jadi kalau kita selalu buat ni, mudah kita nak explain, dan lagi satu, kita takkan kering idea untuk video seterusnya. Sama juga macam video yang saya tengah buat dekat anda sekarang ni. Disebabkan memang kerja saya buat video sekarang ni, maka tak ada masalah untuk saya explain tips-tips untuk membuat video. Nampak tak? Jadi itu tips yang pertama, cari idea dulu. Okey, jom kita tengok tips yang kedua pula. Tips yang kedua untuk membuat video ni adalah apabila anda dah ada idea apa video yang anda nak buat tadi, maka anda perlulah expandkan idea ni dan juga tulis skrip. Skrip ni bermaksud tak semestinya anda detail out apa benda yang anda nak cakap tu satu persatu. Tapi skrip ni adalah seolah-olah macam bullet point apa yang anda nak cakap. First sekali, benda ni akan menjimatkan masa anda sewaktu editing nanti kalau anda cakap benda yang tersusun. Jadi memang sangat menjimatkan masa. Dan yang kedua, bila anda buat skrip ni, anda tak akan berlengah-lengah lagi untuk rekod video. Nanti tips seterusnya kita akan tengok pasal rekod video pula. Dan apabila anda sedang merekod nanti,
Dan disebabkan anda dah buat scripting, sewaktu anda merekod nanti anda takkan terlupalah poin-poin yang penting untuk anda sampaikan dalam video tersebut. Saya pernah jumpa kes di mana dia dah rekod dah sehari dia rekod video, tapi lepas tu sewaktu editing nanti baru dia perasan ada poin yang dia terlepas nak cakap. Nak pergi balik ke tempat tu nak rekod semula dah malas. Akhirnya video tu tak publish. Jadi scripting ni ramai orang terlepas pandang. Orang rasa dia dah ada idea je terus boleh bercakap. Tapi tak semua orang macam tu, dan saya cadangkan kalau anda baru saja nak mula buat konten, maka perlulah skripkan video anda sebaik mungkin. Lagi detail anda buat skrip, lagi jimat masa anda sewaktu recording dan juga editing nanti. Okey, jom kita tengok tips seterusnya pula. Perkara ketiga pula yang anda perlu buat selepas anda dah ada idea dan anda dah expand idea tu dan anda dah tulis skrip pun, maka langkah ketiga adalah untuk rekod video anda tersebut. Jadi nak rekod video ni disebabkan anda dah ada skrip tadi, first anda sepatutnya rasa lebih bersemangat lah. Cuma dia bergantung kepada apa style ataupun apa preferences anda. Adakah anda okey? Contohnya macam saya sekarang ni, saya bercakap depan kamera. Ini dipanggil talking head videos. Ada juga saya tengok orang yang suka buat video yang cinematic. Dia pergi ke sana sini, kemudian ambil gambar, kemudian ambil gambar B-roll dan letakkan pula di atas gambar yang asal. Jadi bergantung kepada apa yang anda minat. Cuma kalau anda ni seorang yang beginner, yang baru saja nak mula rekod video, saya cadangkan anda buat talking head macam ni. Anda bercakap dengan kamera. Ini boleh melatih anda bercakap poin-poin yang anda dah skrip tadi dengan baik. Dan paling penting, dia tidak mewujudkan satu friction yang besar antara anda ada idea dengan nak merekod video. Anda bayangkan kalau sebelum anda rekod lagi anda dah risau macam mana nak edit ni. Video apa yang nak diambil ni, nanti tak cukup video pula. Jadi nanti ini boleh menjadikan motivation anda down pula untuk merekod video. Jadi anda boleh pergi ke sesuatu tempat yang tak ada orang sangat, sebab nak rekod tengah ramai orang nanti malu pula kan. Jadi duduk dekat situ dan cuba rekod video. Macam saya pun ni dekat playground, dekat taman permainan. Biasanya saya rekod dekat rumah saya saja. Tapi rasa hari ni macam nak pergi ke playground. Orang pun tak ada lagi, jadi seronok rekod macam ni. Cuaca pun tak panas sangat. Jadi bergantung kepada keadaan dan situasi anda. Saya sebenarnya prefer rekod dekat rumah. Mudah sebab dekat rumah pun sejuk dan sebagainya. Dekat luar ni panas sikit lah, kadang-kadang berpeluh-peluh. Kemudian ada jugalah kaedah-kaedah untuk bercakap dengan kamera. Macam saya, kamera memang dekat eye level. Kalau anda letak kamera atas sikit, nanti vibe dia lain. Kalau anda letak kamera bawah sikit, vibe dia lain. Dia macam commanding sikit kan. Jadi bergantung kepada apa yang anda minat. Cuma yang penting sekarang anda sampaikan poin yang anda dah tulis tadi semasa proses scripting. Bila anda sampaikan poin tu, sebenarnya tak kira lah macam mana anda rekod pun, asalkan poin tu sampai kepada audiens anda, maka dah dikira anda berjaya. Kemudian barulah improve sedikit demi sedikit. Kalau first time record nak perfect semua, memang video tu tak akan publish. Saya pun sampai sekarang walaupun dah 6 tahun buat video, masih lagi mencari benda-benda yang kecil untuk saya improve video saya tu. Kalau dari awal dulu saya fikir nak perfect, memang tak publish lah jawabnya. Okey, boleh follow lagi tak ni? Okey, jom kita tengok apa yang perlu dibuat selepas proses recording. Let's go. Tips keempat, apa yang perlu anda buat selepas selesai recording? Of course, ada orang boleh terus publish. Tapi kalau saya, sebenarnya saya ada satu lagi proses di tengah tu, dipanggil proses editing. Proses editing ni bagi saya sangat penting sebab editing ni lah di mana satu magic berlaku yang mana kita boleh buang segala kesilapan-kesilapan yang kita cakap masa video tu. Kadang-kadang masa tengah berfikir tu adalah pause sekejap, kemudian tercakap A, tercakap I, kadang-kadang tersasul, kadang-kadang point tu tersilap. Jadi editing ni satu proses yang agak penting juga, terutamanya untuk membuang kesilapan-kesilapan tersebut. Dan editing ni pula, kita biasanya menggunakan software editing. Antara software editing yang saya gunakan paling mudah adalah CapCut. Saya guna CapCut Mobile dan juga CapCut Desktop. Untuk video shorts, video yang simple-simple, saya boleh gunakan CapCut Mobile sahaja. Memang mudah. Guide nak guna CapCut ni pun saya dah sediakan. Kalau anda berminat, boleh klik link di bawah. Untuk video yang complicated sikit, saya gunakan software yang berbayar. Contohnya macam Adobe Premiere Pro. Tapi sebenarnya software tu macam overkill sikit lah. Sebab profesional yang buat movie pun guna software tu. Kita bukanlah nak buat sampai level movie. Kita just nak buat video YouTube sahaja kan. Nak educate audience kita. Jadi nak guna CapCut tu perfectly fine.
Yang penting tipsnya adalah mesti ada sedikit editing. Dan ada juga kadang-kadang bila anda dah menambahkan skill editing anda tu, bolehlah nak tambahkan background music, nak tambahkan sound effect, kemudian ada transition lagi, boleh nak buat benda-benda tu, tak ada masalah. Ini akan menjadikan video anda lebih menarik untuk ditonton oleh audiens anda. Okey, ingat ya. Jadi, yang pertama tadi adalah kita kena ada idea, kemudian kita skripkan idea tu, kita rekod video, dan yang keempat, kita buat editing. Apa langkah seterusnya ataupun tips seterusnya? Jom kita tengok. Tips ataupun langkah kelima untuk anda buat video adalah untuk publish. Publish tu adalah di mana kita dah export video yang kita dah edit tadi. Sekarang ni kita nak letak video tu dekat platform mana? Itu yang dipanggil publish. Dan biasanya kalau saya lah, video saya tu saya akan letak dekat pelbagai platform. First, kalau video panjang, saya akan letak dekat YouTube dan juga dekat Facebook. Kalau nak letak dekat Instagram Reels ataupun nak letak dekat TikTok, bagi saya kurang sesuai. Sebab Reels dengan TikTok ni orang akan suka scroll. 2 saat scroll, 2 saat scroll. Kalau video anda 5 minit panjang, dah tak berapa sesuai. Somehow dekat Facebook saya tengok, orang masih boleh tahan lagi lah tengok video-video panjang. Tapi kalau dekat Reels, dekat TikTok ni, kita boleh upload. Tapi orang tak nak tengok. Itu pemerhatian saya lah. Okey, jadi first sekali publish dekat YouTube dan juga dekat Facebook. Kalau anda ada platform lain, terpulang kepada anda. Kemudian anda boleh potongkan video-video tu dan letak pula dekat platform-platform video-video pendek yang lain. Ini dipanggil sebagai repurposing. Jadi kita dah research penat-penat, dah cari idea penat-penat, dah tulis skrip penat-penat, dah rekod penat-penat. Mestilah kita nak publish di semua platform. Kalau publish dekat satu platform saja, agak rugi dalam pandangan saya. Jadi cukup tak 5 tips yang saya berikan untuk anda mula buat video. Nak buat video ni sebenarnya dia tidaklah susah. Cuma ada proses dia yang anda perlu follow dan kena sabar sikit. Semakin lama, prosesnya akan menjadi semakin pendek dan semakin mudah untuk anda. Contoh saya sendiri memerlukan dalam 30 ke 50 video. Barulah saya rasa agak comfortable untuk buat video dengan agak cepat sikit. Jadi saya harap anda enjoy dengan tips-tips yang saya dah berikan. Selamat maju jaya saya ucapkan untuk anda create video. Tak kiralah tujuan anda create video ni untuk mencari kawan baru ke, untuk educate ke, untuk majukan bisnes anda ke, atau satu hari nanti anda ada plan nak buat bisnes ke, tak ada masalah. Tapi kalau anda buat video yang educate orang, yang beri manfaat kepada orang, takkan rugi. Sebab kalau anda orang Islam, lagilah memang ada pahala dekat situ. Jadi jemput subscribe kalau belum dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.